Tapak kucing nama diberi nickname oleh negara kita, orang negara kita lah. Tapi daripada Casio sendiri, nickname dia adalah Walter. Dan sub-seriesnya adalah DW5900. Kalau ikutkan pada tona warna adalah satu pangkalnya. Dan yang ini, kalau ikutkan harga pasaran adalah RM440 yang telah dikeluarkan pada November 2018. Dengan menggunakan modul 3465 dan dia pakai display positif. So, pada waktu yang kurang cahaya, boleh nampak lagi dia punya nombornya dengan keadaan yang lebih jelas. Daripada RM440 tadi, Abang Jam boleh tawarkan. Tapi sebelum tu, anda kena follow akaun Abang Jam untuk ketahui macam mana cara nak configure dia punya features satu per satu. Kalau ikutkan features dia sedia ada adalah, dia mesti kena ada alarm. Dia tak ada lah auto light untuk yang ini. Untuk Bonafide tak ada auto light Dan dia ada timekeeping mode semestinya. Dan dia ada timer dan juga stopwatch. So, Abang Jam boleh tawarkan pada harga RM. Tapi tak tahulah dari segi keluaran dia agaknya dah dead stock ke. Sebab susah juga nak cari item ni. Abang Jam tak pastilah dead stock ke bukan. Korang boleh kongsi kot dekat ruangan komen. Harganya adalah RM299 sahaja. Sementara stok masih ada. Beli dengan Abang Jam yang Bonafide.